Kita tak. Rupanya kita kata saya nampak memang betul ya Pak Lang. Apa bersatu Mahyudin ni memang dia nak kuburkan. Pas ni kita nampak. Susah, tak payah susah-susah. Dah, di Pak Lang. Aku tanya. Ni saya tanya semua ni. Seorang patah balik tu. Ya. Masuk balik rumah bangsa. Tiba-tiba rumah bangsa. Tak kekelapa kawan tu. Rumah bangsa. Lepas tu siap tanya Pak Lang macam mana kalau UMNO ni main masuk balik, UMNO geng tu masuk balik. DAP pun terima pasal apa? Tak terima mereka. Basah kepala. Didam siapa? Barang siapa ni yang pemain ni? Tak, kami nak main ya. Betul. Nak ajak orang main. Tak, kita tak siapa nak main. Palang Pak Yus, Palang Pak Zat baru. Palang Pak Zat. Palang nak cerita bab main ni Pak Yus. Palang dah bagi tahu dekat depa dah. Pak Yus ingat tak? Lah Palang kata, "Lah ni apa nak main apa? Apa nak main ke? Apa nak main tak bagi kita main dah." Palang dah ajak. Main dah. Dulu kita tak mau main. Apa tak sedap nak main dah. Kalau tidak takkan dia nak buat lagu ni logo. Apa tak tu jangan lagu PN. Weh, lusuh baju ni jadi PN ke tak? Dia tunggu lusuh ya. Memang tu. Hampa orang UMNO pun kena fikir. Hampa orang UMNO pun tak boleh fikir apa you. Kadang-kadang kita pun pelik ke. Tak, sekarang ni Palang dah orang kata, bersatu. Palang dah- Sokong Palang dah kata. Perikatan Nasional bersatu. Kan? Rugi UMNO ke? Untung UMNO, untung BN. Untung sebab apa? Dengan pas-pas jadi biru. Betul. Untung. Tak payah pernah buat kerja. Tak payah. Tak payah benar-benar buat kerja. Tak payah nak kuburkan dia. Dia terkubur dengan sendiri. Yus, Ya, lah ni, kita bagi Anong Musa buat kerja dalam PAS tu. Bagi dia buat kerja cukup-cukup dulu. Dia sengat-sengat hantar surat dah nak masuk UMNO balik. Kerja dia selesai dah. Dah selesai dah. Selesai dah kerja dia Musa. Dia balik apa tengok pula. Kerja cukup-cukup dulu. Dia balik ni, dia balik. Ada orang Musa Balik. tidur. Ada orang pecah lubang. Ada Musa pergi tidur. Ada orang pecah lubang weh. Tu lah. Mampu Hampa duk kata Mahathir pengkhianat. Hampa duk kata Mahyudin pengkhianat. Kalau dia pengkhianat, kenapa dia tak buat baju kelabu?